Selamat datang. Hari ini kita nak bongkar satu misteri dalam Al-Quran. Ada satu arahan yang bunyinya ringkas tapi sangat berkuasa yang mungkin menjadi kunci kepada cabaran terbesar manusia, perpecahan. Jom kita mulakan siasatan kita. Inilah ayatnya dari surah Al-Imran. Arahan yang sangat jelas, pegang kuat-kuat tali Allah dan jangan berpecah. Nampak macam senang kan? Tapi metafora utama kat sini, tali, itulah yang buat kita tertanya-tanya. Soalan cepu mas dia. Apa benda sebenarnya tali ini? Adakah ia seorang tokoh, sebuah organisasi, atau sesuatu yang lain sama sekali? Dalam analisis ni, kita akan jadi macam detektif linguistik. Kita akan guna Al-Quran sendiri sebagai peta untuk selesaikan teka-teki ni. Okey, siasatan pertama kita. Kita nak bedah siasat perkataan kunci dalam ayat ni, haibal atau tali. Kita nak tahu apa maksudnya mengikut Al-Quran itu sendiri, bukan tafsiran kita. Dalam bahasa Arab, perkataannya ialah habl. Maksud paling asas, tali. Sesuatu yang kita guna untuk ikat atau sambungkan benda. Ia perkataan yang sangat fizikal, tapi macam yang kita akan lihat nanti, ia juga ada makna metafora yang sangat mendalam. Yang menariknya ialah macam mana Al-Quran guna perkataan yang sama untuk benda yang berbeza. Kadang-kadang ia memang merujuk kepada tali fizikal, macam tali sabut atau tali ahli sihir. Tapi, cuba tengok surah 3 ayat 112, dekat sangat dengan ayat utama kita tadi. Kat sini, habl tiba-tiba jadi metafora untuk perjanjian atau ikatan perlindungan. Ini petunjuk besar pertama kita. Habl ni boleh jadi sesuatu yang kita tak nampak dengan mata kasar. Jadi, kalau tali itu adalah satu ikatan metafora dari Tuhan, apa dia sebenarnya? Semua petunjuk dalam teks seolah-olah menunjuk ke satu arah saja. Ia bukanlah seseorang atau sebuah institusi, tetapi pesanan itu sendiri, wahyu. Dan inilah dia, bukti paling padu. Dalam ayat ni, kita jumpa arahan yang hampir serupa. Berpegang teguhlah, atamsik. Tapi kali ni, Al-Quran terus terang beritahu apa yang perlu dipegang. Apa yang telah diwahyukan kepadamu. Dah tak ada teka-teki lagi. Al-Quran secara langsung jelaskan bahawa objek pegangan tu ialah wahyu itu sendiri. Jadi, jejak bukti kita dah lengkap. Dari makna fizikal, ke metafora perjanjian, sampailah ke arahan yang spesifik ni. Semua petunjuk dalam Al-Quran membawa kita ke satu kesimpulan. Tali Tuhan adalah wahyunya yang berfungsi sebagai sumber panduan yang sama untuk menyatukan kita semua. Okey, jom kita beralih ke siasatan kedua. Ayat tu bukan saja suruh kita pegang pada sesuatu, tapi ia juga beritahu apa yang kita diselamatkan daripadanya. Jadi, apa benda sebenarnya jurang api ni? Perasan tak tata bahasa yang digunakan? Ia dalam bentuk lampau, past tense, kamu telah berada. Ini bukan amaran tentang masa depan. Ia menggambarkan satu keadaan sosial yang memang dah berlaku, yang masyarakat tu dah pun alami. Perbandingan ni memang jelas sangat. Sebelum mereka berpegang pada tali, status mereka musuh. Selepas tu, mereka jadi saudara. Ayat ni secara langsung samakan keadaan bermusuhan dengan keadaan di pinggir jurang. Jadi, jurang api ni bukan cerita pasal akhirat, tapi tentang keadaan sosial mereka masa tu. Perkataan untuk api, nar, dalam Al-Quran boleh merujuk kepada api fizikal, tapi ia juga sering digunakan sebagai metafora untuk akibat, hasil semula jadi daripada pilihan-pilihan yang salah. Dalam konteks ni, ia gambarkan sifat perpecahan sosial yang memusnahkan diri sendiri, macam sebuah masyarakat yang sedang membakar dirinya dari dalam. Jadi, hubungannya dah terang lagi bersuluh. Keadaan bermusuhan itulah keadaan di pinggir jurang dan penyatuan hati itulah penyelamatan daripadanya. Jadi, jurang api dalam konteks ayat ini ialah metafora untuk perpecahan sosial yang membinasakan di dunia ni. Ini membawa kita ke bahagian terakhir dan paling penting. Kalau tali itu adalah wahyu dan jurang api itu adalah perpecahan, macam mana prosesnya? Macam mana berpegang pada tali itu boleh hasilkan perpaduan? Apa mekanismenya? Ayat ni memang deep. Al-Quran buat satu kenyataan yang sangat berani. Ia kata, kalau kita kumpulkan semua harta dan kekayaan di dunia ni pun, kita takkan mampu nak satukan hati manusia. Mustahil. Bukan duit, bukan kuasa, bukan strategi politik. Jadi, macam mana ia boleh berlaku? Kuncinya ada pada konsep qalb atau hati. Tapi awas, dalam pemikiran Al-Quran,
Qalb ni bukan sekadar pusat emosi. Ia adalah pusat kefahaman, CPU kita, tempat kita berfikir, faham dan buat keputusan. Di sinilah segalanya bermula. Jadi, qalb ni boleh berada dalam dua keadaan. Sama ada ia jadi keras macam batu, terkunci, tertutup dan penuh dengan ghil atau dendam kesumat. Atau ia boleh jadi lembut, terbuka dan sedia menerima. Cuba kita fikirkan, kita tak boleh satukan batu, tapi kita boleh satukan bahan yang lembut. Jadi, perpaduan sejati memerlukan perubahan dalaman dulu, dari keras kepada lembut. Kata kerja al-lafa yang digunakan untuk menyatukan ni pun sangat menarik. Di tempat lain dalam Al-Quran, ia digunakan untuk gambarkan macam mana awan-awan yang berasingan berkumpul menjadi satu sistem cuaca yang berfungsi. Tujuannya bukan untuk jadikan semua awan tu sama, tapi untuk gabungkan bahagian-bahagian berbeza menjadi satu sistem yang harmoni. Jadi, inilah mekanismenya. Bila hati-hati individu terkunci dan penuh dendam, ia secara semula jadi akan menghasilkan permusuhan. Itulah keadaan di pinggir jurang api. Sebaliknya, bila hati-hati ini mula lembut dan terbuka sebab merujuk kepada sumber yang sama, dendam itu akan hilang dan ruang di antara mereka secara semula jadi akan dipenuhi dengan ikatan persaudaraan. Baiklah, mari kita cantumkan semua penemuan kita. Kita dah siasat apa itu tali, apa itu jurang api dan macam mana mekanisme perpaduan berfungsi. Gambaran yang terhasil adalah sesuatu yang sangat mendalam dan mencabar cara kita berfikir. Inilah kitaran perpecahan yang digambarkan oleh Al-Quran. Ia bermula apabila kita lepaskan sumber panduan yang dikongsi bersama. Ini akan buat hati jadi keras. Bila hati dah keras, ia akan melahirkan permusuhan dan perpecahan. Dan itulah keadaan jurang api yang memusnahkan diri sendiri. Sebaliknya, inilah mekanisme perpaduan. Ia bermula apabila setiap individu berpegang teguh pada sumber yang sama. Ini akan melembutkan hati, membolehkan ikatan dalaman yang tulen terjalin dan akhirnya membawa kepada persaudaraan dan keamanan yang sejati. Jadi, kesimpulan utamanya ialah Al-Quran berhujah bahawa perpaduan sejati tak boleh dibina dari luar ke dalam. Ia bukan satu projek politik atau sosial yang boleh kita reka. Sebaliknya, ia adalah hasil sampingan semula jadi yang berlaku apabila hati-hati individu berubah dari dalam. Apabila semua kompas dalaman kita dihalakan semula ke arah titik rujukan yang sama. Dan ini meninggalkan kita dengan satu soalan besar untuk difikirkan. Kalau perpaduan sejati itu benar-benar bermula dari dalam hati, apa maknanya untuk semua usaha luaran kita, sistem politik, program sosial, institusi yang kita bina untuk cuba mewujudkan perpaduan secara paksa? Adakah kita bermula dari tempat yang betul?